Hai guys, hai semua, hai mami-mami. Masih bertenaga kah hampa? Hari ini hari yang keberapa ya kita berpuasa? Hari yang keempat ya. 3. So tak apalah. Semoga hampa semua sihat dan terus bertenaga nak untuk melalui hari-hari mendatang. Kan so hari ini menu saya berasaskan telur lah. Okey, hari ni saya nak buat telur sos. Telur saus. Okey hampa. Okey, ni video kemarin. So kemarin saya berbuka puasa berasaskan menu-menunya berasaskan telur lah. Saya buat telur saus, saya buat bendi goreng telur, lepas tu ada ikan goreng bawai goreng dengan sambal kicap dan juga kuah goreng lah. Biasalah anak saya kan, dia tak mau, dia kurang makan nasi berbuka, dia tak mau makan nasi, dia hanya makan mi ke, kuah ke, bihun ke, Maggi goreng ke, any noodle lah. Janji jangan nasi, dia tidak makan nasi. Nasi dia makan sahur saja. Okay. So hampa berbuka apa kemarin? Kan kita punya orang kata ni kadang-kadang macam tu lah, nak membeli ni bagai dikata lah kan, sekali-sekala bolehlah dilayan. Kalau selalu mau botak lah kepala hampa dengan nak puasa, bulan lepas dengan nak masuk sekolah, bulan ni berpuasa dan juga berhari raya. Ya Allah, Masya Allah, duit tak terligan nampak dengan duit ni. So macam mana ala kadar sajalah kita menyambut bulan puasa ni. Okey. Asalkan ada orang kata lauk terhidang di atas meja untuk berbuka puasa. Macam itulah hampa kan kehidupan ni. Kan? Kadang-kadang kita tengok luaran sebuah rumah tu nampak tenang, nampak aman, damai, tapi kita tak tahu di dalam dia tu, ya Allah, sekeras apa, orang kata apa, sekuat apa penghuni di dalam rumah tu menahan segala luka, segala kepedihan hati kan. Kita tak tahu. So macam itulah baru saya faham, don't judge book by its the cover. By tidak semudah senyuman yang dilempar untuk menutup segala kelukaan hati, kepedihan hati kan. Kadang kita tengok dia senyum, tapi orang kata mata kan, mata dia sangat sayu kan. Kadang-kadang kita tak tahu kan. So berhenti mengejudge orang hampa. Okay, kita layari je hidup kita masing-masing, ujian kita masing-masing dengan sabar. Okey, kadang-kadang apa yang terjadi dalam satu-satu rumah tu, itulah ujian kita. Okey, Allah nak bagi ujian ni, dia tak kira kan, dia tak kira siapa. Okey, supaya kita sentiasa mengingati dia dan bergantung pada dia kan. Sabar je lah apa yang terjadi, sabar je. Yang tu je lah yang mampu kita buat dan bertahan kan. Kalau tak sabar, hancur semua, orang kata porak peranda kan. Nak buat macam mana kan, orang kata baik buruk apa semua tu kita punya keluarga kan. So teruslah bersabar. Kalau ada ujian ke, ada masalah ke, apa ke, orang kata selagi boleh lindung, selagi boleh tutup je, ya kita jaga kita punya orang kata apa, keaiban keluarga kita sendiri. Okay hampa? So teruslah bersabar. Nampak? Walaupun pahit kan, tak apalah kan. Semua sementara je dalam dunia ni. Atas dunia ni semua sementara. Ingat yang tu je lah. Tak selamanya sakit, tak selamanya menangis, tak selamanya orang kata apa, ketawa, tak selamanya susah kan. Semuanya ada akhir dia. So teruskan jalan perjalanan yang telah ditakdirkan untuk kita kan. Kan hampa. So hampa kan, saya ni kan bulan puasa saya ni ada satu masalah hampa. Masalah saya ni dari saya belum kahwin sampai keluar ni. Masalah saya sembelit. Saya payah sangat nak membuang hampa. Saya tak tahulah pasal apa kan. Setiap kali dulu nak masa sebelum kahwin saya beringat dah. Kalau masuk je bulan puasa, saya mesti kena siap ubat untuk saya membuang. Orang kata seminggu sekali kau kan. 2 hari 3 hari sekali saya akan makan lah untuk membuang. Ni saya lupa beli.
Sampai ni dah orang kata apa, dah puasa ke-3 ke-4 saya dah sakit kepala dah. Tak boleh, tak berak-berak lagi kan. So pagi sahur tu saya habaq kat suami saya. Tu suami saya bagi ubat gastrik dia, Gaviscon. Saya pun marah kan, pasal saya bukan gastrik, saya cuma tak berak. Dia kata dia makan sampai cirit. Ni dia kata cuba try tengok. Saya pun dah tak berak punya pasal saya try lah hampa. Try. Petang tu dekat-dekat nak buka puasa. Tu dia saya berak hampa, lega rasa perut rasa selesa. Lepas ni tahu dah hampa. Lepas ni saya tahu dah. Saya makan Gaviscon tu lah. Kan macam mana orang perempuan ni, apa lagi yang boleh membahagiakan hati dia selain melihat dia kurus, boleh makan benda sedap, boleh pergi jalan. Yang tu je nak bagi wanita-wanita ni bahagia. Tak ada benda lain dah hampa. So yang tu je. Okey hampa, selamat berbuka puasa. Jemput berbuka ya semua. Alhamdulillah untuk rezeki hari ni.